Geng, anak-anak non koyak pula bila tengok MB main golf. MB bukan setakat golf, rugby, kabadi pun dia tutuh main. Kabadi permainan tradisi orang India tu, yang menteri-menteri hampa dengan abu non hampa tu reti main apa? Main arbok ni perhati tak? Komen-komen kata dulu cakap lain lah, ni cakap lain. Projek banyak tak jadi, dia pun duk main golf, biar rakyat susah. Pi petik habis ni, Widak Langkah Suka, Litar Lumba, KXP, Stadium Bertaraf JDT. Padahal semua yang mereka sebut tu semua projek Barisan Nasional dulu. Tak ada sekupang pun pakai duit negeri. Semua projek swasta pula tu. Kerajaan negeri tak rugi apa-apa pun. Malah kalau kita tengok titah Tuanku Sultan Kedah hari ni, geng, baginda memuji Barisan Jemaah Memandang Menteri Besar dan tim dia YB dan tim pengurusan bawah Datuk SUK berjaya mencatat nilai pelaburan masuk top 5 lagi, geng, tahun 2024, tahun lepas, menjadikan 4 tahun berturut-turut Kedah ni berada di tangga top 5. Serius, geng. Zaman BN 60 tahun dululah, zaman PH 22 bulan lagi lah, tak pernah ada pun Kedah duduk di tangga top 5 tu. Yang dululah waktu mereka pegang Kedah ni, waktu MB Sanusi pegang Kedah, barulah Kedah ni di kalangan top 5, geng. Tu tara Kedah ni tak ada pelabuhan laut lah, tak ada airport kargo, tak ada. Taklah macam Penang, Selangor, Johor. Memang negeri-negeri yang kita tahu performance mereka. Tu yang aku duk tanya walanon. Projek-projek yang tak jadi di Kedah ni menyebabkan beras tempatan hilang ke? Menyebabkan kerajaan kena tarik pencen ke? Pencen pejabat awam. Menyebabkan kena tarik subsidi dan naikkan harga diesel RM1.25 ke? Adakah menyebabkan RON 95 bakal naik pula nanti? Dengan semua projek-projek yang tak jadi di Kedah ni menyebabkan nilai ringgit jadi terburuk dalam sejarah 15 tahun ke? Bila aku tanya walanon macam ni, mereka bukan jawab pun. Mereka tahu nak spin saja. Mereka kaitkan pula kahwin dua lah, apalah, benda halal yang Allah Ta'ala syariatkan. Mereka duk perli, mereka duk petikai situ lah, geng. Ni walanon ni sampai tak kenal hukum halal haram ni. Yang presiden mereka tu terang-terang ada kes arbok macam ni, geng. Mereka tak mau nak menyalak. Mereka tak tengok yang tu, mereka dah tengok hak orang. Hampa tengoklah Kedah kena, Terengganu kena, Kelantan lama dah kena. Hampa tengoklah mereka layan negeri-negeri pembangkang ni macam mana. Janji-janji mereka minyak turun 24 jam, PT-PT tipu, pendidikan percuma tu, toll free, harga MyV turun lagi, geng. Mana P formula tu? Najib turun, harga barang turun. Mana ada turun? Rakyat Malaysia sedang bergelut dengan kos sara hidup tertinggi dalam sejarah Malaysia, weh, walanon. Jadi dengan pencapaian selama 4 tahun, nak masuk 5 tahun dah ni MB Sanusi ni, apa nampak lagi? Dengan sportsmanship aktifnya dia dalam bidang kesukanan, mengeratkan antara hubungan rakyat dengan MB ni, dengan YB sekali lah. Siap kerajaan negeri Kedah bagi lot tapak rumah untuk para asnaf, geng, dalam projek Desa Sejahtera. Jadi walanon, habak mai kat aku, MB negeri mana dan negeri mana yang boleh buat macam MB Sanusi ni? Kami orang Kedah ni, bila tengok hampa duk cakap tak ketahuan benda yang fake tentang MB kami mesti bangkit berlawannya. Kami mesti pertahanlah MB kami. Ini tentang maruah orang Kedah. Ni walanon, kes rasuah di BKL, 5GU Mobile, High-Tech Padu, Menara KL, tender direct nego, Laki Hanayo, Farhash. Apa cerita tu walanon? Negeri mana tu? Menteri mana tu? Jadi walanon, hampa yang teringin nak main golf, jom kita pergi sini, Kedah Royal Club. Driving range untuk 100 biji bola RM10 ya. Buat main set golf hampa. Kita hayun. Ni menteri-menteri hampa, MB hampa duk main sukan apa? Ada tak macam MB kami? Kalau tak ada, tak usah ada sembang ah. No walanon no. Takat main pungkok ni.